Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng. Yang belum jemput-jemput dah menekan tombol subscribe dan tekan tombol loceng. Salam Jumaat untuk anda semua. Okey, pada hari ini Syahbaz dan Tahniah Haimi nak berkongsi informasi berkenaan dengan berita baik STR fasa yang kedua. Okey, bantuan Ramadan dan Tahun Baru Cina. Jom kita mulakan. Baik, Tahun Baru Cina akan jatuh sekitar 17 hari bulan Februari dan selang beberapa hari selepas tu pada 19 kalau mengikut kalender bermulalah Ramadan 1 Ramadan kita akan mula berpuasa. Baik, dalam tempoh tersebut yang kita perlu faham dengan jelas ada pembayaran-pembayaran yang akan dilakukan yang bersempena dengan perkara-perkara berikut. Jadi ia melibatkan STR fasa yang kedua, ada info yang nak dijelaskan. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada bantuan yang akan disalurkan kerana puasa dan Aidilfitri, serba sedikit, dan juga pembayaran-pembayaran yang akan berlaku dalam tempoh tersebut menjelang sambutan Tahun Baru Cina. Perkara ini mungkin ramai dah tahu, tapi admin nak jelaskan supaya kita lebih mendalam ke arah perkara ini. Yang pertama, pembayaran untuk bersempena dengan Ramadan yang kita harus faham dengan jelas bersempena dengan Ramadan dan bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina, antaranya yang pertama adalah sara penghargaan atau kita panggil sara untuk semua atau kita panggil sara one off sebanyak RM100 akan disalurkan kepada semua rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun dan ke atas. Ambil maklum perkara ni pengkreditan dan penggunaannya adalah pada 9 Februari 2025 dengan amaun RM100 akan dimasukkan ke dalam MyKad penerima rakyat Malaysia ni yang berumur 18 tahun dan ke atas. Terma dan syarat penggunaan tertakluk kepada semua terma asal SARA mengikut sistem MyKasih yang telah pun diintegrasikan dengan Kementerian Kewangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bersempena dengan bulan Ramadan menuju ke Aidilfitri memang dah menjadi kelaziman bagi setiap tahun Majlis Agama Islam setiap negeri akan mula menyalurkan bantuan-bantuan sama ada dalam bentuk zakat yang akan disalurkan kepada golongan asnaf, golongan fakir dan golongan mu'alaf untuk benda ini perkara yang melibatkan bantuan daripada Majlis Agama Islam ni, anda boleh rujuk yang mana layak lah asnaf, anak-anak yatim, fakir dan mu'alaf ni, anda boleh rujuk perkara-perkara tersebut nanti pada pejabat agama ataupun pejabat Majlis Agama Islam negeri masing-masing. Sebab ini bukan disalurkan daripada Kerajaan Persekutuan tapi daripada peringkat kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam negeri anda. Di mana anda tinggal, ikut Majlis Agama Islam negeri. Sebab pembayaran tak sama, ada yang jumlah yang berbeza. Itu untuk daripada Ramadan menuju ke Syawal. Syahbaz dan Tahniah yang layak ni mohon saya sebarkan. Dan yang seterusnya, apa yang Amin nak kongsikan kat sini dalam tempoh tersebut juga akan diadakan pembayaran budi badani. Bantuan tunai subsidi diesel budi badani akan turut disalurkan pada tarikh rasminya 10 hari bulan Februari. Tarikh itu merupakan tarikh yang sah yang telah pun dinyatakan 10 Februari bantuan tunai subsidi diesel budi badani ini akan disalurkan. Macam biasa, anda boleh layari budidiesel.gov.my untuk maklumat lanjut, dan kalau anda nak memohon, sekiranya anda memiliki kenderaan berenjin diesel, boleh memohon untuk mendapatkan bantuan tunai subsidi diesel budi badani ini. Selain daripada itu juga bersempena dengan orang cakap Aidilfitri dan juga sambutan Tahun Baru Cina. Ambil maklum perkara ni bahawanya bantuan bulanan JKM, segala-gala pakej bantuan bulanan JKM sama ada dalam bentuk bantuan OKU, bantuan kanak-kanak, bantuan persekutuan, bantuan apprentice, bantuan warga emas, bantuan OKU tidak berupaya bekerja dan allowance pekerja OKU dan berbagai macam lagi, segala-gala pakej dalam bantuan kewangan JKM akan mula disalurkan awal. Kebiasaannya bantuan-bantuan daripada JKM ni bermula sekitar 9 dan 10 setiap bulan. Tapi untuk bulan Februari ia bermula awal sekitar 3 hari bulan. Permulaan, kena faham permulaan pembayaran bantuan-bantuan JKM bagi bulan Februari. Ia diawalkan sedikit sebab nak menyampaikan ke sambutan Tahun Baru Cina dan sedikit sebanyak meringankan beban lah bagi orang yang nak menyambut Ramadan juga sebab tempohnya dekat. Tahun Baru Cina dulu, selang 2 hari lepas tu Ramadan. Dan selain daripada itu juga pembayaran yang akan disalurkan dalam tempoh ni Ramadan dan juga
Tahun Baru Cina ni tak lain tidak bukan ialah segala bantuan sara hidup BHH, sama ada veteran ATM dan juga nelayan. Ya, RM500 untuk veteran ATM dan RM300 untuk nelayan laut dan RM250 untuk nelayan darat. Okey, ambil maklum para golongan nelayan semua, okey, anda dijangka akan menerima pembayaran bermula 11 Februari 2026. Okey, bantuan sara hidup. Okey, dan selain itu juga yang memang sah-sah dan sahih-sahih ia dinyatakan, ia diawalkan kerana untuk memberi laluan memudahkan penerimanya menyambut sambutan Tahun Baru Cina adalah segala pembayaran manfaat keilatan per keso, sama ada pencen per keso, allowance per keso dan juga bantuan per keso. Segala-gala yang melibatkan per keso, okey, ianya diawalkannya, kalau biasanya dibayar hujung bulan, untuk bulan Februari ianya diawalkan pada 11 Februari 2026 ya. Jadi penerima-penerima segala-gala yang melibatkan per keso ni, syabas dan tahniah, anda dapat pembayaran awal pada bulan Februari ya, pada bulan 2 ni, awal sikit. Okey, dan ada lagi. Dan yang ini Amin boleh cakap yang terakhir lah, yang bersempena dengan ianya dalam bulan Februari adalah tak lain dan tidak bukan, ini merupakan pembayaran yang terakhir, maklum pembayaran yang terakhir untuk penerimanya, iaitu bantuan musim tengkujuh BMT. Okey, BMT ni kalau ikutkan jadual-jadual yang sebelum ni, ia dibayar sekitar 19 hari bulan tiap-tiap bulan. Okey, jadi untuk bulan Februari ianya tidak ada kedengaran ianya diawalkan kerana sambutan Tahun Baru Cina. Okey, tidak ada kedengaran pun. Dan ini bermaksud BMT akan dibayar pada tarikh kebiasaannya pada 19 hari bulan. Jadi untuk bulan Februari 19 hari bulan pembayaran bantuan musim tengkujuh bulan Februari, yang mana pembayaran pada bulan Februari ini merupakan pembayaran terakhir untuk bulan Februari dan tak ada lagi dah. Okey, ada yang berkomen bertanya adakah akan ada lagi. Okey, kita tunggu dan lihat adakah sekitar bulan 11 tahun 2026 ni akan ada lagi membawa ke tahun 2027. Kita nantikan. Tapi untuk tahun 2026 ini sajalah yang terakhir pembayaran BMT. RM200 akan disalurkan kepada penoreh dan pekebun kecil yang terjejas dengan musim tengkujuh dan ada berdaftar dengan RISDA. Okey, maklumat lanjut anda boleh layari pekebunKecil.risda.gov.my untuk lihat sebarang perkembangan terbaru, adakah akan ada yang terkini permohonan baru. So far Amin dah semak dah, tak ada dikeluarkan permohonan baru sebab ini orang cakap belum pun selesai lagi pembayaran dan bulan Februari banyak jalan terakhir. Okey, kita nantikanlah untuk tahun 2026 hujung membawa ke tahun 2027, adakah akan ada dibuka lagi bantuan musim tengkujuh ni. Dan syabas tahniahlah kepada penerimanya sebanyak RM200 akan disalurkan dan itu merupakan pembayaran terakhir, maka cukuplah jumlah keseluruhannya RM800 yang dibahagikan selama 4 bulan, RM200 sebulan. Jadi itu saja perkara yang melibatkan SARA dan perkara yang melibatkan pembayaran-pembayaran untuk bulan Ramadan dan juga sambutan Tahun Baru Cina. Dalam erti kata yang mudahnya, segala pembayaran yang boleh kita anggap sepanjang bulan Februari ini dibayar. Okey, dan macam biasa bulan Februari kalau anda tengok kalender banyak cuti umum. Okey, jadi selamat bercuti juga untuk anda semua. Okey, semoga jelas dengan apa disampaikan dan manfaat kepada semua. Kita jumpa lagi. See you guys in my next video. Assalamualaikum. Bye-bye.